Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa nama sebenar dia? Abdul Rahman bin Sakhr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi secara mutlak. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin jahat akan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup sehingga tiada satu pun yang dibuka, dan pintu-pintu syurga dibuka sehingga tiada satu pun yang ditutup. Akan ada penyeru yang berteriak, wahai pencari kebaikan, datanglah, wahai pencari kejahatan, berhentilah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malam. Hadis sahih daripada Tirmizi. Subhanallah, bagaimana pada hari ini tuan-tuan, orang-orang bukan Islam, mereka pertikaikan sama ada jin syaitan ada atau tidak. Kalau dah ada orang atheist, tak mengaku ada Tuhan, maka jin syaitan apalah sangat, mereka nafikan. Sebahagian daripada mereka mula mempersoalkan kepercayaan bahawa jin syaitan ini tak wujud. Tapi kita alhamdulillah adanya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Tak kala sebahagian mengatakan andainya jin-jin dia belenggu, maka mengapa kejahatan masih lagi berlaku di bulan Ramadan? Sebenarnya benda tu bukanlah satu perkara besar bagi kita, ketika mana kita sedia maklum bahawa perkara yang mendorong kejahatan bukan hanya syaitan. Ada satu lagi, apa dia tuan-tuan? Nafsu kan, nafsu amarah kan. Inna nafsa la ammaratu bisu. Sungguh nafsu itu mengajak kepada kejahatan.